Jabatan Jenayah Narkotik Bukit Aman telah melancarkan 2 siri serbuan dan berjaya menangkap 2 lelaki tempatan berumur 28 dan 44 tahun sekitar Kuala Lumpur. Serbuan pertama dijalankan di sebuah rumah teres sekitar Taman Gembira, Kuala Lumpur ketika kedua-dua suspek sedang melakukan kerja-kerja memunggah. Hasil pemeriksaan dalam lori dan rumah tersebut telah berjaya merampas sebanyak 128 guni yang mengandungi 3,205 bungkusan dadah disyaki jenis methamphetamine anggaran berat 3,220.7 kilogram dan 4 paket plastik Luxina yang mengandungi dadah disyaki pil ekstasi anggaran berat 1.4 kilogram. Susulan tangkapan ini telah dijalankan pemeriksaan di sebuah rumah teres di sekitar Taman Overseas Union Garden, Jalan Kelang Lama, Kuala Lumpur. Hasil pemeriksaan tersebut telah merampas sebanyak 3 guni putih dan 1 beg warna kuning yang mengandungi 79 bungkusan disyaki dadah jenis methamphetamine anggaran berat 81.4 kilogram. Jumlah keseluruhan dadah jenis methamphetamine yang dirampas adalah sebanyak 3,284 bungkusan dalam anggaran berat 3,402.18 kilogram dan nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan 170 juta.